Dari bumi Malaysia yang panas membara, kami mulakan satu lagi pengembaraan yang luar biasa. Kami terbang ke negara yang penuh sejarah, Vietnam, bandar Ho Chi Minh yang tak pernah tidur dan penuh warna. Tapi perjalanan kami tidak terhenti di sini. Kami teruskan perjalanan ke tanah tinggi yang sejuk, iaitu Dalat. Bandar yang menjadikan tarikan pelancong kerana mempunyai keunikan yang tersendiri. Saksikanlah perjalanan kami bermula di sini. Kita nak pergi mana? Kita sekarang ni nak pergi ke satu negara luar daripada Malaysia. Kita nak tengok culture lain, suasana lain, environment pun lain. Sekarang kita orang tengah tunggu orang pick up daripada parking ni untuk hantar ke KLIA. Jom. Airlines Captain Daljit Singh dan semua anak kapal mengucapkan selamat datang ke penerbangan kami MH766 ke Saigon. Saya Amar Rozi, adalah ketua para pengarah. Penerbangan ini kami ambil masa selama 1 jam dan 40 minit. Sila hubungi kami sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan. Sementara itu, nikmatilah penerbangan kami. Terima kasih. Thank you. Lagi. Okay, so kita kat mana sekarang? Pandang ni. Kita kat mana? Kat Cantonment Airport. So barai. Okay, kita baru sampai tempat arrival. Baru booking Grab. Nak pergi stesen bas. Tapi kat luar ni hujan lebat. Hujan lebat gila. Tengah mencari Grab. Dah order tapi dia tak tahu. Dia tak boleh nak communicate in English. Itu pun masalah. Tapi kita cuba. Selamat ke tak selamat? Tapi satu rahsia untuk korang kalau korang nak buang air kat sini,
sedia botol siap. Sebab tak ada nozzle pipe. Location dekat mana? Kita tengok apa nama lokasi. Cuba suruh hantar gambar. Misi mencari Grab. Sebab dia tak boleh cakap in English. Kita tak boleh cakap Inggeris, kita tak faham. Susah. Bahasa ni. Yeah. Hello. Can you speak English? Do you have arrived at the airport? Snap a picture. I come to you. Hello. Ni ke? Hello. Nombor plate dia berapa? Yeah, I speak English. 190. Where is it? Flex. Ada bendera ke? On the left side or right side? Dia kata ada flags. Ada flag Vietnam. Dia kata dekat flag. Sekejap, cari flag. Dia kata dekat flag. Tengok. Lebih dekat dia. Dia kata dia dekat parking. Parking bukan belakang sepatutnya. Ini macam tempat drop off sahaja. Lebih dekat dia. Sekejap abang hantar gambar ni. Hello? Hello? Wah, susah. Cakap bahasa. Hello? I'm at arrival part A1. Korang senyap. Dia tengah mencari jalan. Lebih dekat tak dia? Hello? Apa plate dia tadi? 50E. Kenapa salah? Kenapa salah pin? Alah, abang pergi kat sini lah. Kat tempat abang. Kat arrival tempat. Cuba tengok. Cuba video call dia. Tak boleh cakap bahasa Inggeris langsung. Cuma nak suruh orang cakap kan? Kan? Ni. Ni. Ni apa? Hello? Hello, sir. Can you speak to the Grab person? Yes, would you? Yeah. Oh. He mana? Tu flag. Okay. Kena pergi sana lah. You can drop or pick up over there. Okay. Pick up over there. Thank you. Có bảo này là mày chạy theo ai vậy? Wow. Lari eh? No. So heavy. Heavy rain. Tu ke? Nombor boleh. Dia 50E. 50E semua 50E yang. Sekejap 190.18. 81165. 190.18. Bukan. Hello. Basah. Akhirnya setelah mandi hujan. Cun. Ingat kata ni nak lari kita bersama. Sekali seorang je lagi. Haji. Tak haji tu. Lari lepas tu tak lari. This bus station, right? Bus station. Bus. Oh, dia belah sini Lepas tu kena ambil international punya license. Tapi kalau motor tak okey je. Kebanyakannya tak tegur sangat. Sebab dia Sama belah kiri. Dia belah kanan. Drive dia. Actually sama je sebenarnya kan. Lain. Posisi kita bawa lain.
Ya, kalau kita bawa belah kiri, kita kaki kita memang kanan. Faham? Handbrake belah kanan. Mungkin kalau saya bawa mungkin nak tekan brake, tekan minyak. Sebab tu kalau nak bawa kereta kat sini, kena ada international license. Oh, international license tu semua kita belajar. Tak nak belajar, cuma ada pass je. Nak tunjukkan kita boleh bawa dekat luar negara. Abang basah. Sikit lah. Tapi dalam respon lencun itu pasti. Kita pilih poco. Poco je dalam luggage. Buat dalam luggage nak buka memalas. Dah kamu sampai. Asal ada ponco pun tak kau lencun juga. Jangan kering aku, kan? Right. Why? Free. Free ah. Betul ke tu? Tak mesti. Nah. How much? 14. 4. Eh? 40. 14. Okay. 14,000 eh? Can you speak English? No. Can you speak English? Cái này không biết nghe. Ah. Guna buku betul. Em chạy qua bên kia em đón kiếm anh. No, không có. Suasana malam dekat Ho Chi Minh. Mana mic dia? Jatuh ke? Dia keluarkan kamera ni ada mic tak? Betul pasal macam tak ada. Kasi saya macam mana? Tak tahu dia tak connect mana-mana. Tadi off kan? Tadi keluar on tak? Lepas tu macam on. Lepas tu jatuh. Tak suka abang angkat beg ni. Enjoy the view. Tak ada rezeki. Wah, sampai Malaysia nanti lah. Tak ada rezeki. Kita cari yang lain. Jom. Tak apa. Kita sambung ke dalam macam mana. Nanti kita nak sampai bus stop. Kita update Save battery. Jom. Kita orang dah nak sampai bus station. Ada betul lah. Hectic day. Worst day for me. Sini kat bus station dia. Kita sekarang ni nak kena print tiket. Tu je. Tiket dah beli, nak print À, tiket. đây là nơi bán vé. Giờ anh vô trong kia nha. Beg ni. Ada ke mic? Tak ada. Mic tak ada. Confirm. Tak apa, tak ada rezeki. Salah sendiri. Ini ada 3 line. Bukan ini dah alert ke ni? Buku sekolah. Ni dah ke dah alert kan? Apa? Tak 3 line? 2 line je kan? Want to print ticket? Ada ni? Ticket ada? Đà Lạt to Saigon. This one's Đà Lạt gì? Sài Gòn Đà Lạt. okay. Bus number. Bus number. Yes. Home. Em you go. This way right? Em you go.
Đà Lạt, Sài Gòn. Rồi cho em bữa 9 giờ. Ok, cảm ơn. Ha, pegang ni, masuk dalam tu. 9 giờ. Ni tiket dia. Ni Dalat balik. Bus Hero Tô Địa Em Thanh Rai. Bus dia. Địa Em nha. And right. Yeah. Is there any halal food around here? You over there and turn right and before 10 minutes. 10 minutes before bus coming. 11 Yeah, you 30. find bus number. Yeah, Okay. your time. And Okay. before time Okay. to go, bus is coming. Okay. Okay. Tapi kalau korang nak rasa travel pakai agensi lah, mudah. Turun-turun daripada airport, boleh terus pergi ke Dalat sambil senang cari makanan halal. Kita orang gamble je datang. Orang kata apa, nak cari pengalaman. First benda, kalau korang nak tahu, tandas dia orang tak ada nozzle pipe. Itu paling first thing. Kalau turun-turun, kau buang kat mana-mana dulu. Jangan, sampai turun airport kau kena ingat nozzle pipe memang tak ada. Kau faham lah. Kalau nozzle pipe tak ada, dia bekalkan kau tisu. Pandai-pandai nak kau select macam mana. Kalau betul-betul emergency, standby air botol. Yang kedua, kalau kau datang sini, dia punya jam traffic dia memang hektik lah. Kalau kau nampak dalam 11 kilo, 8 kilo, 30 minit ke 20 minit 20 minit ke 30 minit standby lah untuk kau habis bagi masa sebelum kau datang, sebab dia punya traffic macam luar biasa. Revive cik yang masak je. Dalam beg tu dah makanan dah. Boleh lah kalau nak makan sikit je dah kot makanan je. Ada yos lah sini. Ada yos. Hasil beli dekat kedai apa sebelah? Hasil beli macam 7E lah. Dia 7E tapi nama kedai sebelah ni apa? Simat Simat. Siapa tak nama dia? Ni kita orang ini je jumpa yos halal dengan air mineral. Tapi itulah, kalau kita masuk kat dia punya mat tu, banyak barang Thailand. Halal Thailand. Tak ada halal. Macam Betajin punya susu kultur tu kan. Jumpa kat situ juga. Sekarang ni kita orang terpaksa lepak dekat Highland Coffee. Sebab kalau nak pergi kedai halal area bus stand ni, kebanyakannya kedai tak halal. Boleh po tu kan. Ada kedai po depan tu. Kebanyakannya serve pork. Tadi kita orang dah Google, area-area paling dekat halal pun 8.8 kilo. Sebab fikir 8.8 kilo, kita orang daripada airport pergi sini dengan jarak 11 kilo dah 30 minit. 8 kilo harap-harap baru pergi berapa jauh untuk kita pergi sana, patah balik. Sebab aku tahu kat sini susah nak cari makan. Dalam beg tu dah ada makanan ringan untuk kita makan. Kita minum dulu, nanti kita nak naik bas, kita ambil Ciao. Oh, ramai lah naik bas ni. Dengan kita je. Ada foreigner juga naik bas ni. Asalnya dia pergi Dalat juga. Sekarang baru pukul 9 lebih. Menunggukan pukul 11.30. Sebab kedai halal semua jauh, kita orang pergi Circle K. Kedai Circle K tu macam lebih kurang macam 7E lah. Lebih kurang Family Mart sebab dia ada Oden. Okay lah, sekejap lagi kita sambung Kalau dapat bas ke, baru sampai ke, kita buat video. Kita review bas tu macam mana. Okay ke tak okay? Ciao. Mana kan dah pukul 11. Nak tanya, mana bas ni? Pada tak bagi tapak. Dia cuma bagi tiket macam ni je. Hello, this one? There? Yeah. Okay. Dia kata there. Dia kata belah sana. Sekejap kita tengok. There tu belah mana? Sini ke? Tanya brother seorang lagi ni. Hello? This one?
There. Okay. Thank you. Dah sana. Sebab dah nak pukul 11. 11.30 dia orang nak gerak. Sekejap kita dah cari bas dulu. Sebelum apa-apa kita cari je lah bas. Sebelum termiss ke lagi leceh, takkan nak beli tiket baru lagi. Okay. Oh, maksudnya ore-ore ni semua Futabas. Aku salah station lah. Dia suruh pergi sini. Limousine tu aku dah survey. Harga dia one way dah 100 lebih. Cuma harga dia two way tu dekat 200 setengah aku. Kalau limousine. Cuma bas dia eksekutif lah. Besar. Space tengah tu. Sebab yang bas aku naik ni, level bawah tu ada 3 orang boleh duduk. 3 orang boleh duduk. Kira jalan tengah-tengah tu sempit sikit. Kalau limousine tu besar tengah dia. Dia tengok tu. Contoh limousine. Dia ada 2 je. Dia ada kiri kanan. Aku angkat barang dulu. Lepas tu apa-apa aku update condition bus macam mana, selesa tak selesa. Untuk perjalanan 8 jam macam mana. Okay, ciao dulu. Kita tengok bas. Okay, update terbaru. Kita nak jumpa tempat bas. Ya, inilah kawasan yang kita orang kena naik. Futabas. Về phần thông báo nguyên tắc của với xe đi về Sài Gòn giá thuộc về cầu vào tư cách đi bay vào màu xe ở đây không còn về đường tắt số màu Sài Gòn về tắt tắt bạc liêu tiếng hay bay vào 15 xe đầu này không còn về sát số 6 chúng ta hơi mấy xe bạc liêu có ghế phí đồ và sau chạy bạc liêu trên tổng đó. Tuan tak luggage dekat bawah. Luggage 2, backpack tak atas. Barang-barang yang urgent apa tu, nak pakai ke apa ke, memang tak atas. Tapi nak letak atas pun jaga-jaga. Letak belah, orang yang tak boleh cari ataupun tak boleh seluduk, tak boleh seluk. Sebab ada kes kita dengar-dengar barang hilang. Korang jaga-jagalah. Tapi nak selesa, better ambil limousine. Kalau korang family ke, better ambil limousine lah. Nak lagi selesa, ambil dengan agent. Full package. Daripada airport, terus ambil korang sampai ke Dalat pun boleh. Tu Dallas. Dalat. 1, 2. Tu bye-bye, see you soon. Jumpa esok pagi. Harap-harap ada lagi lah beg tu. Tapi semua tu bawah tu baju je dengan barang make up. Okay, thank you. Dia akan bekalkan korang plastik untuk korang buka kasut. Naik dulu. Buka kasut. Ya. Orang kena ambil kasut dan naik. Sempit dah juga. Dekat sini kasut boleh? Sempit. Sini depan. Tak ya apa. Ni banyak. Apa masukkan je. Masukkan kasut. Kasut bawah ni. Letak beg sini dulu. Tapi kalau 8 jam macam ni, parah juga. Yang belakang baring kan? Tanya dia, boleh cakap Inggeris? Hi. You know how to do to lay down this bed? Lay down? Yes. I think it's the maximum. This one? Not the To maximum. lay it's here. Yes. Push it. Oh. Function. Or the maximum. Have a button. Rồi. Ada sisi bersama dia ni. Cái này lố. Cái nak baring ni. Pakai badan ni. Yang tu nak naik tak boleh. Naik kan nak macam ni je. Sisi je cuma nak tanya. Ni jadi dah. Tak boleh turun. Tak boleh turun masalah. Aku di baring tu.
Dia dah gerak. Aku satu setting lagi. Boleh. Last. Kat sini. Tapi selesa duduk macam ni. Tapi penat lah. Kata tergantung sini. Macam duduk. Ada button Ada button. Tapi tak boleh tekan. Ada. Macam mana Itu sebab lebih muatan. Tapi tak apa. Bas dah gerak. Yeah. Kalau ikutkan ni sempit jugalah. Dengan ni beg ni aku tak boleh tinggal. Beg ni banyak harta. Itu masalah tu. Dia kata privacy sangat tu macam biasa. Biasalah, sempit lah sikit. Kereta korang pakai limousine kot. Aku review bas ni 5/10. Bukan tak best, dia bersih. Tapi kalau kau terlalu besar pada macam aku lah, saya XL, tak sangat lah, tak sesuai. Kalau ikut saiz ni, sekaki lebih je ni aku duduk ni. Ada sekaki ni lebih sikit je. Ni macam sekaki. Ni sekaki. Ni lebih sikit. Tak sampai 2 kaki lah. Sempit. Kalau kau berbual dengan XL macam aku, sempit lah. Tak recommend. Lời nói đầu tiên thay mặt công ty Phương Trang xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới ông thực khách trên xe. Với lộ trình từ bến xe miền Tây về tới bến xe liên tỉnh Đà Lạt, chúng ta sẽ ghé trạm dừng Phúc Lộc để nghỉ ngơi và ăn uống. Sau đó mong khách quay lại xe 50H 51773 để tục hành trình. Về lý do an toàn, quý khách lên xe bao lòng thắt dây an toàn và không rời khỏi vị trí khi là sự cần thiết. Có nhu cầu gì xin liên hệ tiếp viên để được hỗ trợ. Vì công ty Phương Trang nhận đặt vé qua điện thoại nên chúng tôi sẽ ghé một vài điểm để đón trả khách. Mong quý khách trên xe lượng thứ cho. Lưu ý hành khách nào sử dụng điện thoại vui lòng mở nhỏ âm lượng và không ăn những đồ ăn có mùi trên xe. Đồ dùng cá nhân vui lòng tự bảo quản. Xin cảm ơn. Kau faham? Aku tak faham. Pun tak faham. Ada yang bagai. Hello, how to lay down this? Oh, I see. Okay. This one. Oh, I see. Thank you. Okay. Sakit. Aduh. Dia main tarik-tarik punya. Button rosak. Okay. Aku boleh baring. Kita jumpa esok lah Kita jumpa esok. Bye. It's not the worst. Baru start. Thank you.
Kita dah sampai hotel. Nampak sejuk. Perik kat muka. Ni weather. Dia dapat detail. Dalam 18 degree. Patutlah sejuk gila. Hello. Can you speak English? Yes. You check in now. Check-in 24. Yes. Supposedly 2 p.m. right? Can I check in earlier? Yes. 5 minutes. Okay. 5 minutes. Kita orang minta izin dia untuk tinggalkan beg ni. Beg luggage. Kalau nak bawa bukan ringan. Kat 20 kilo. Okay, thank you. Motorbike. One? Motorbike. Do you have? Yes. How much? 100. How much? One day. One 120,000 Yes. Oh. for one day. Yes. Oh. One day. What kind of motorbike do you have? Now. Is it a scooter or gear motor? Can I see first? See? Yeah, you see too. yeah. See Masuk hotel dia kata nak motorbike. Aku patutnya nak cari. Tapi banyak sini pakai international punya license. Aku malah nak buat sebab kat Vietnam tak perlukan. This one? Yes. Okay, sure. Can. Tak pasal dah dapat motorbike. Kan senang. Aku tak payah cari. Maksudnya hotel dah sediakan motorbike. Aku tinggal pakai. Kura-kura dia bagi guys. Ya, kita dah siap. Muka ala-ala Jepun. Check in pun pukul 2. Kita orang naik ialah motor dulu. Kita try. Minyak dia 2 hari je bang Minyak dia bagi. Ya Allah, dia bagi. Anak dengar dulu. Ayam. Wah, apa sejuk. Pedih tangan. Sudah pandang dah. Kat Kia. Ni sana. Tutup lah. Alamak, dah tutup. Jambatan mana? Okey. Jambatan kiri. Okay. Weh, takut Sumpah tawakal je. Sorry. Kita terbiasa kiri. Ha? Dia biasa kiri. Woi, sini kanan. Kat sini kena kanan. Sarah sepatutnya buka 7 pagi. Tadi kita sampai kau apa? Macam pukul 7 kak. Pukul apa?
Sekarang 7.29. Tak buka lagi ke? Ni ada halal restoran Kampung Melayu. Mana? Cuma kena bertabah sikit lah. Ke? Jauh sikit. Tak apa. Minyak lesi. Kita ke kiri. Cuk Punya roundabout. Orang nampak pandai gila. Petrol pump ni. Petrol pump ni kiri. Kiri roundabout straight. Roundabout pukul apa ni? Sebab dia pukul 10. Balik kami kanan 10. Pukul 10. Lepas tu exit kiri. Harap sampai lah 2.2 km. Askar Jepun. Ni askar Jepun ke askar apa ni? Kita jadi orang Vietnam, Pulau lah. Dah tunjuk ada. Jalan. Salah jalan lah. Dah jalan. Oh. Turun balik. Kenapa saya pegang? Turun balik. U-turn. Kanan tu. Kiri kanan. Belok kiri. Belok kanan. Belok kiri. Okey, boleh? Boleh. Ni U-turn. Kanan sana. Tapi tu motorbike tak boleh lalu ke lori tu? Logo tu. Lori tak boleh. Lori tak boleh. Lagi ulam-ulam kan. Apa daun apa? Ni macam daun Daun? ketumbar Jawa, basil, ada. Wah, dia mau kecil lagi. Macam? Okey tak okey? Rasa belum lagi. Tapi lapar ni. Mi apa tadi? Vietnam noodle soup. Vietnam noodles. Apa ni? Abang ambil dia. Kau tak pakai tu. Kita tengok apa isian dia. Ada toge. Toge dia halus Ya, okey. Daging. Ada daging. Tapi ni macam mi kuih tiaw halus Kan? Dia tak ada spice apa-apa ke? Tu apa? Tu, makan. Mana? Kecap tu. Nak? Tak apa, kita try menu dulu. Nak kata air rebusan dia sedap. Nak. Ada save lah. Tapi macam dia dah letak
dia letak macam manis-manis sikit. Dia letak ni kot. Ke? Rasa. Macam dia rasa manis-manis. Macam letak apa dia macam letak ni, dia punya macam rempah. Macam instant rempah kan. Macam perencah. Kita try ni ya. Dia ada bawang, ada spices macam chili flakes ada, black pepper ada. Cuma telur tu dia pecahkan terus masuk atas ni je. Bismillah. Oh. One thing lah. Tak Ya. Ya. Tak kan? Kanan. Kanan sikit. Cabai garam besar. Okay. So far okay? Okay. Try. Sekarang kita nak pergi cable car. Cable car. Jom kita cari cable car punya tempat. Tak pastilah sesat ke tak sesat. Sesat patah balik. Tu kabel car? Dalam kabel car. RM150,000 seorang. Parking? Berapa? Parking kat sini $3,000 bersamaan dengan 50 sen lah. 50 sen. Lebih kurang dalam 40 lebih lah. Ambil 50 sen lah. 48 sen. $3,000. Harga dia $2,945 kot. $2,945. Berarti Cuma dia genapkan kenapkan je lah. lah. Kalau dia sen-sen dia tak ada sen. Sebab dia $1,000 pakai kad, pakai duit kertas kan. Kita nak naik cable car dulu. Tengok apa yang ada. Ke dia cadek. Kat sini kan Cadek ke kaput? Orang letak je helmet. Sebab helmet diorang semua sama. Satu pesen yang sama. Tak maksudnya dia tak hilang ke macam tu. Tak. Dia memang ranukan besi tu untuk gantung helmet. Like this one. Kita dah sampai dekat tempat cable car. Tu lah sana cable car dia. Tu. Jom. Gimana? Kat sini orang dia okey sikit lah. Daripada dia Ho Chi Minh tu dia yang kasar sikit. Tapi sini okey, quite nice. Kalau korang jalan-jalan Cameron ke Genting ke, lebih kurang lah suhu dekat sini. Jalan cable car. Jom. Lawanya. Lawa. Wah. Tak kincangin. Ni fresh flower ke? Fresh flower. Fresh flower? Macam ni? Itu macam ada lelaki yang brand. Banyak tak ada letak? Kita orang beli tiket dulu Kita orang beli tiket. Lepas tu kita tunjuk macam mana bentuk cable car tu. Ciao. Hello.
How much? You go one way or round trip, Round trip. way or two way. Come back here. Come back here. Round trip, one way. That 100. Apa harga dia? 150,000 dong. For round trip, 2%. Alright, so sekarang kita nak cable car entrance. Tempat dia level kurang kita macam kat Genting. Tapi tak pastilah view kat bawah tu ada apa Kita tengok kat view kat bawah tu ada apa. Tapi sekarang pukul 9 lebih. Dia dah start panas sikit lah. Dia dah start panas. So far, Apa tu? Truk Lam Zeng Monastery. Apa? Wah, lawa lah tanaman dia. Lebih kurang kurang kat Cameron kot. Ini tempat dia. Ada kat atas nanti. Temple diorang untuk diorang sembah. Ikutlah agama masing-masing. Aku cuma datang sini untuk tengok kehijauan tanaman yang diorang tanam. Banyak tanaman diorang tanam. Sana ada lagi tu di sana. Kalau korang nak datang sini, datanglah. Cuma agama masing-masing. kita hormat je. Kita hormat je agama orang. Cuma kau enjoy the moment. Apa yang kau nak tengok. Macam aku datang sini nak tengok apa yang diorang tanam dalam taman. Kita tak masuk ke temple. Kita tak masuklah tempat diorang punya kau ni. Apa yang kau minat tengok je lah. Pokok bunga ke. Aku tertarik dengan dia punya tanaman. Cantik. Dia punya landscape kan. Dia jaga landscape ni. Okey lah. Kita orang nak patah balik ke cable car. Nak ambil motor. Dan tak tahu lagi nak ke mana. Apa-apa. Kita orang
sambung video nanti. Okay, jom. Ciao. Kita nak patah balik. Hai. Hai. Kita patah balik ke parking motor. Lepas tu kita pergi ke next destination. Tak tahu lagi ke mana. Korang tunggu je Apa yang kita orang paparkan adalah untuk korang. Kalau korang tertarik, datanglah sini. Okay. Oh. Experience okay? Cable car dia okey. Cuma sekarang musim angin kuat, hujan. Tapi hujan tak ada turun, tapi angin turun kuat. Rasa bergoyang jugalah ke atas. Okey, kita orang pergi ke motor dulu. Apa kita orang update ke mana. Okey, ciao. Let's go. Nah. Helmet tak? Ha? Kita kat mana ni? Kat Sarah. Sarah apa nama dia? Sarah House. Sarah House. Jom. Wah. Apa ni? Tom yum soup. Tom yum soup. Tom yum seafood. Tom yum seafood soup macam tu. Ni? Yang ni ayam sos ikan. Ayam? Ayam sos ikan. Yang ni stir fry pak choy dengan garlic je. Alright. Sedap. Macam bekas tom yum lah. Rasa apa? Sup? Rasa sup biasa. Rasa sup pedas. Lambat sikit lah tak banyak. Okay. Sedap. Tak. Sedap. Mana? Ni yang dia bikin oleh. Ini. Sedap. Pada Sarah Restaurant. Dia recommend lah. Cuba nak try. Nama dia ayam sos ikan. Ayam sos ikan. Okay, try yang ni. Cuma dia combine. Saya ambil ni tahu ke sedap. Sedap. Tak. Okay, recommend lah. Okay. Kau makan dulu. Ciao. Bateri pun tak ada ni. Bateri pun dah sikit lah. Merah. Bateri. Bateri dia je air. Nak ke mana ni? Nak balik hotel. Rehat.
Betul. Apa ya? Hotel. Kalau nak rehat. Jumpa nanti. Jumpa lagi. Bye. Ho. Mengah jugalah jalan. Ingat tak mengah? Mengah juga jalan. Barai pun ada. Penat. Sebab dia naik bukit. Kenapa tak bawa parking motor kat atas tu? Atas takut. Oh, tangga lagi. Rehat je. Dia betul atas. Sekejap. Oh, tangga lagi. Buat tu. Kita akan turun. Ada Syira. Bukan takut. Jauh lagi ya? Jauh lagi. Weh, takut Super tawakal je. Sorry. Kita tak biasa kiri. Ha? Dia biasa kiri. Ain duduk je Mana orang? Hilang. Duduk Yang. Alah Syira. Laju bro.